Selama ni kalau kita buat, selama mana kita buat kerana orang, kita akan kecewa. Selama mana kita bersandarkan pada usaha kita sendiri, kita akan kecewa. Bukan setakat bersandar dengan orang, mengharap pada orang. Kita bersandar pada usaha kita sendiri pun kita akan kecewa. Itu sekarang ni lebih menguatkan keyakinan aku untuk buat je. Apa nak buat, selama mana benda tu bagus, niat buat benda tu bagus, buat je. Kemungkinan dia hanya dua, berjaya ataupun gagal. Yang gagal tu pun sebenarnya, ini Datuk Seri Ali Shukri cakap, bagi dia kegagalan tu adalah sijil.